Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatiah Zakirah binti Abdul Fattah, wartawan cilik TVPSS dari SK Sungai Kecil. Hari ini, saya akan membawa anda melihat bagaimana ilmu dan teknologi membentuk generasi dalam sekolah kami. Jom. Bersama saya, Aisyah Marisa dari kelas 6 Al-Biruni. Apakah buku kegemaran kamu? Saya suka membaca buku cerita kerana ia menyeronokkan. Mengapakah kamu suka membaca? Kerana ia dapat menambahkan ilmu dan saya dapat mengetahui banyak perkara baru dengan mudah. Jelaslah bahawa membaca dapat membuka minda dan membina ilmu pengetahuan. Sekarang bersama saya Nura Insyirah dari kelas 3 Al-Biruni. Apakah perasaan anda apabila menyertai program aktiviti membaca 10 minit ini? Saya suka membaca sebab buku kegemaran saya dengan rakan-rakan. Apakah yang dapat kamu pelajari dalam program ini? Saya dapat meningkatkan ilmu saya dalam membaca buku. Selain membaca, teknologi juga memainkan peranan penting dalam pembelajaran masa kini. Saya bersama Nur Arisa Maisarah dari kelas 6 Al-Farabi. Bagaimanakah kamu menggunakan teknologi untuk belajar? Saya menggunakan komputer untuk mencari maklumat dan menyiapkan kerja sekolah. Adakah teknologi membantu anda dalam pembelajaran? Ya, teknologi membantu saya belajar dengan lebih mudah dan menarik. Terima kasih. Dengan ini, terbuktilah bahawa teknologi menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan berkesan. Di sekolah, murid-murid bukan sahaja memperoleh ilmu, tetapi juga membina khasiat dan keyakinan diri. Saya bersama Nur Sumaya Ashifa dari kelas 5 Ar-Razi. Apakah aktiviti kegemaran kamu di sekolah? Saya suka belajar di pusat sumber bersama rakan-rakan. Mengapakah kamu suka belajar di sekolah? Kerana guru-guru membantu saya belajar. Sekolah merupakan tempat yang terbaik untuk membina masa hadapan yang cemerlang. Budaya membaca bukan sahaja diamalkan oleh murid, malah turut menjadi amalan warga sekolah. Pada pandangan Tuan, mengapakah amalan membaca penting untuk murid? Bagi pakcik, membaca itu sebagai murid amat penting dan perlu kan. Jadi untuk penambahan dari keilmuan ini membaca itu mudah. Saya syorkan kalau boleh jangan abaikan tentang membaca walaupun apa buku dari segi amalan pelajaran ke amalan pemikiran ke sangat baik. Saudara. Terima kasih. Okey. Pada pandangan Tuan, mengapa amalan membaca penting untuk murid? Membaca adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan maklumat. Itu saja nak baca. Terima kasih. Puan, walaupun sibuk bekerja, mengapa Puan masih meluangkan masa untuk membaca? Saya membaca ni menambah ilmu pengetahuan. Lagi satu, minat. Bila kita minat, kita akan usaha sesuatu tu kita nak tahu. Menambah ilmu pengetahuan dan dunia membaca ni semakin luas. Okay, terima kasih. Kesimpulannya, ilmu dan teknologi dapat membantu membentuk generasi masa hadapan. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Saya, Nur Fatiah Zakirah binti Abdul Fattah, melaporkan dari SK Sungai Kecil. Sekian, terima kasih.